Suka moringa lah. Dia lebih, orang kata, rasa lah badan kita tau. Macam kita mengurut orang kan. Bila badan letih tu kan, balik malam tu, makan 3 biji gitu. Kalau pagi kita tak rasa berat tau badan. Dia rasa ringan lah. Tetap rasa tu macam ketat gitu tau. Berat nak bangun. Lepas tu dia macam melembutkan saraf kita tau. Lembutkan saraf perut, kita punya sendi kan. Itu yang rasa macam ringan lah kalau makan tu. Lepas tu dia melawaskan tu yang sedapnya tu. Moringa. Kita membuang, setiap hari membuang kan. Dah berapa lama Kak makan moringa? Berapa lama Azim? Ada lupa Azim. Tahun lepas Azim. Tahun lepas. Setahun. Jadi tahun lepas akak memang biasa kalau buat check up kesihatan setiap tahun. Tapi selama buat check up tu kita ada kolesterol tu tinggi sikit tau. Tapi selepas kita makan moringa, dalam dah 3 botol gitulah kan. Cek tahun tu, alhamdulillah kolesterol tu okey lah. Tak tinggi macam sebelumnya lah. Jadi semuanya okey lah kesihatan tu. Cakap tu yang terus makanlah terus. Kiranya setiap hari akak amalkan 3 biji moringa. Kalau ke waktu mengurut je? Macam kalau badan letih baru lebih lah makan malam. Tapi siang ambil tu sebelum makan. Sebelum sarapan dah ambil. Berapa biji? 2 biji. Tu yang pagi tu memang konsisten lah. Malam je kalau letih sangat. Kalau letih sangat akan ambil 3. Kalau tak akan ambil 2. Kalau penat baru lebih tambah sikit. 3. Macam kalau kata demam ke apa kan, kadang lebih sikit lah. Kalau demam makan pagi dengan malam je ke pagi, tengah hari, malam? Tak, makan macam biasa macam juga. Biasa. Malam je lebih kan. Faham. Macam es krim tu ambil jugalah kan. Kalau es krim kan kalau kita makan malam kan. Jadi kan malam makan, dia kadang balik orang kan kita lapar dah malam kan. Makan lah, ambil lah. Ambil juga apa tu, magnesium tu ambil jugalah. Sesekali. Tengok sesekali lah. Tengok badan kita lah. Betul. Itu lah. Jadi yang lebihnya moringa lah. Kau ada moringa lah. Etrim bila perlu. Bila perlu. Magnesium pun sama. Bila perlu. Tapi kesan dia tu pada moringa lah kita dapat rasa lah. Kalau tak ambil, kalau skip? Kalau skip dia macam rasa perut kita macam keras tau. Macam rasa angin. Angin. Dia macam sebu tu. Entuk je tapi dia macam tak lepas tau. Tapi bila kita makan moringa tu kita rasa selesa. Lega. Lembut lah perut kita tu tau. Itu beza dia tu. Itulah. Macam suami pun dia ada macam mana darah tinggi, akak cubalah ni. Dia ni bulan ni doktor dah segel untuk 3 bulan sebab kencing dia tinggi. Jadi doktor dah insulin suruh ambil 2 kali lah. Akak tak buat 2 kali. Akak buat sekali. Pagi ke malam? Malam. Pagi akak makankan di moringa. Malam berapa dos? Malam dos dia. Dos cucuk. 16. Dan ni dia kalau dulu dia 12 je. Kencing manis berapa? Kencing manis berapa? Kencing manis dia tak 12 je. Akak cakap sebab ada sekali tu dia tinggi tau, doktor tambah dos dia. Lepas tu tak marah dia masa tu sebab dia tak makan ubat tau. Dia tinggi. Dia punya kencing manis darah tinggi kan. Lepas tu malam tu, satu hari tu akak bagi dia moringa tu lah. Lepas tu besok pagi akak cek kencing manis dia. Nampak tu turun 9 lah akak cakap kan. 9 turun. Dan daripada berapa belas dah masa tu, lebih 12 rasa akak. Jadi dia ni orang lelaki kan dia nak kena paksa kan makan ubat kan. Dia bukan ubat. Ambilkan baru dia makan. Ambilkan, suapkan. Nak tidur tu kalau tak dia dah baring atas katil ambil air, ambil ubat masuk mulut. Ambil moringa. Moringa. Tapi memang akak bagi dia 2 je lah. 2 pagi, 2 malam. Dia cakap ayah ni kena consume ni. Sebab doktor nak tengok 3 bulan kan. Kencing manis turun tak kan. Tapi dia dekat masalah dekat kencing manis je lah. Dalam tinggi tu dia tak tinggi sangat pun. Dalam 140 lebih gitulah. Tinggi dia. Umur suami berapa? Umur suami akak? 56. 56. Muda lagi. Tapi dulu dia dah pernah kena ada jantung. Dia dah tapi dia tak teruk lah. Lepas tu dia tak adalah tersumbat injap ke apa. Dia cuma sikit je lah. Tapi cuma doktor buat MIR dengan yang masuk ubat yang warna tu. Dia buat tu je sikit je.